Perang besar antara Iran dan Israel meletus pada Jumaat 7 hari bulan Jun 2025. Bila Israel lancar serangan udara besar-besarnya, dia memang turutlah nama dia Operasi Rising Lion. Jet pejuang Israel, tuan-tuan. Depa macam mana serang tau? Depa cari tempat pre-plan. Depa tahu yang mana ada tapan nuklear, mana ada bom. Lepas tu kilang, peluru berpandu dan tempat penting untuk ketenteraan Iran. Yang mana ada bom. Termasuk ke banyak tempat lah dalam Iran. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dia kata, serangan ini untuk pertahan negara dari ancaman nuklear dan peluru berpandu Iran. Okey? Ini tindakan awal sebelum mereka serang kami. Inilah tuan-tuan, open secret. Tapi western countries, dia orang ada strategi. Macam mana tau? Kalau neighboring country, negara jiran-jiran, kalau mereka nak conquer, kalau mereka nak ambil resources, kalau mereka nak conquer trading center, mereka ada cara. Macam mana cara semua ni? Web of strategy. Tuduh fitnah lah. Open secret semua orang tahu. Tetapi tak boleh buat apa lah. Sekarang Iran dah balas dah. Kau lebih 350 peluru berpandu dan drone, ballistic missiles, drone macam-macam variety dah ada. Serang tempat-tempat penting dalam Israel. Iran, beliau depa ada strategi jugalah. Yang mana ada tempat penting macam Tel Aviv, Haifa, kawasan utara. Serangan tu bunuh 24 rakyat Israel. Dan juga lebih 345 orang dah cedera lah. Yang tu tuan-tuan, war never give any good solution. So Presiden Iran Mr. Masoud Pezeshkian, beliau umum rakyat Iran kena bersatu. Kami takkan tunduk dengan kekejaman Zionis. Pemimpin tertinggi Syekh Ayatollah Khamenei, beliau kata, perang-perang ini takkan kami biar diam lah. Tak boleh jadi diam. Iran mestilah akan balas sampai Zionis tunduk. Rakyat takut-takutlah selalunya. Banyak yang pindah dari tempat yang selamat. Mereka nak pindah dari tempat mereka. Apa kesan ekonomi? Jiran-jiran negara, tuan-tuan, harga minyak dunia naik jadi tinggi dah. Sebab apa tau? Risiko perang kawasan tu lah. Mereka lah ada manufacturing sektor, mereka yang ada logistik sektor. So harga mestilah jadi naik. So pasaran saham pun tak stable. Memang tak boleh stable. Ramai pelabur takutlah nak investment. Kalau dia pernah keluar, macam mana duit boleh dapat balik? Tapi setakat ni masih tembak-menembak dan juga serangan balas berterusan. What is the future impact? Tak tahulah. Kita berdoa untuk peace and harmony seluruh dunia. Yang tu penting lah. Terima kasih.